Press conference ni saya panggil perbicaraan dalam kes 1MDB Civil telah pun berjalan lebih daripada seminggu. Kalau kita masuk besok 2 minggu lebih, dan kita akan sambung perbicaraan ini lain minggu. I think starting on Wednesday. Starting on Wednesday and Thursday. Lagi 2 hari, dan kemudiannya kita akan tangguh perbicaraan ke tahun 2027 daripada April onward. Date tu kita belum tetapkan. Jadi oleh sebab itu, atas permintaan pemberita seperti dia, katakan dia nak update apa yang berlaku dalam mahkamah. Jadi saya akan bercakap dalam dua-dua bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan saya akan daya upaya memperjelas. Yang mustahak, pertama, hari ini kita dapat cross-examine Datuk Syarul, dan tuan-tuan dan puan-puan sedia ambil maklum bahawa dalam cross-examination tadi, dia mengaku sendiri sekurang-kurangnya 4 kali dia telah mislead mahkamah dan juga PAC, Public Account Committee of Parliament. Dia sendiri mengaku bahawa dia telah buat sedemikian. Jadi soal pokok ialah, kalau dia berani tak cakap benar dengan cara sengaja di mahkamah dan di parlimen, bagaimana kita boleh percaya dia di dalam mahkamah pada hari ini, apa yang beliau cakap. Jadi beliau kata oleh sebab dalam mahkamah dia angkat sumpah. Jadi saya kata dia dalam parlimen pun dia kena angkat sumpah, tapi dia cerita tak betul. Dan begitu juga dalam mahkamah ini, dia angkat sumpah dan dia tak cerita betul berkenaan dengan beberapa isu yang begitu mustahak. Saya telah pun terangkan umpamanya minit yang dikatakan minit shareholder minit, iaitu Datuk Seri Najib sebagai pemegang saham, the only pemegang saham bagi 1MDB menerusi Kementerian Keuangan. Dia katakan Datuk Seri Najib sebagai Chairman Board of Advisor. Telah pun ada satu mesyuarat di mana beliau, iaitu Datuk Syarul, orang yang tukang buat minit. Jadi hari ini kita dah tentu bahawa adalah tak masuk akal Datuk Seri Najib ada mesyuarat dengan dia sendiri. I mean, he talk himself. Dia cerita, dan ada orang pula ambil note. Datuk Syarul ambil note, mengatakan ini adalah mesyuarat. Tadi dia mengaku tak nak mesyuarat. Yang mengejutkan, dia mengaku bahawa minit yang dikatakan minit mesyuarat telah pun direka oleh Jolo sebelum mesyuarat tersebut. Dia dah reka bentuk semua dan konten dan kandungan semuanya Jolo yang buat. Syahrul sebagai CEO begitu mudah ambil dokumen tersebut, dan dia kata dia suruh Datuk Seri Najib sign. Kita dah tahu, kita ada keterangan bahawa Datuk Seri Najib tak sign sebab kita ada pakar signature yang mengatakan itu bukan Datuk Seri Najib punya tanda tangan. Kedua, kalaulah dia sign pun, macam mana you fikir Perdana Menteri yang begitu busy pukul 10 malam dalam masa 20 minit 30 minit you boleh brief semua perkara yang begitu complicated, perkara syarikat yang begitu complicated kepada Perdana Menteri masa yang sudah pun malam, beliau sudah pun baru balik daripada kerja. You cannot expect the Prime Minister to be able to concentrate and be brief. Tapi soal pokok ialah, dia mengaku mesyuarat itu tidak berlaku, semuanya dibekalkan oleh Jolo. Jadi nampak sangat dia conspire dengan Jolo, bukan conspire dengan Perdana Menteri, dengan Jolo tidak. Dua orang ni daripada management dan Jolo orang luar. Dan nampak sangat. Kedua, kalau saya boleh buat satu ulasan berkenaan dengan apa yang Encik GK Ganesan pula yang cross examine malam, di mana beliau katakan dalam statement of claim 1MDB, dia katakan Datuk Seri Najib conspire dengan Syarul dan juga dengan Jolo untuk menipu 1MDB. Jadi dari segi itu, GK Ganesan telah pun membuat beberapa cross examination, termasuk juga menggunakan dokumen saya yang sama, mengatakan orang yang conspire ialah Syarul dengan Jolo. Datuk Seri Najib tak tahu langsung, tetapi diatur dengan begitu rapi supaya Datuk Seri Najib akan dituduh atau blame on Datuk Seri Najib. That's what happened. Okay? This is just to update you. Tomorrow we continue dengan cross examination pukul 2.30. Any question? Looking at the way the trial is going on, it seems that Sharul has been making lots of blunders. Why don't I'm not sure it's possible, but why don't all the defendants actually, take the case against him? Possible, but we have to speak to Datuk Seri Najib, and we have to speak to other defendants. Possible, yeah? All right. You were talking towards the end of cross-examination today about the deal allegedly. Can you elaborate on that and why he waived his right? Say something waiving the right. Yes, very important. When a witness is the biggest subject matter of a civil suit in billion, Datuk Syarul name was I think number 3 ke? I know. Of course together with Jolo, but Jolo could not be sued because he's ran away. Now it is not easy just to withdraw. He could not. He doesn't know why the claims against him was withdrawn. That's like what the Malay call durian runtuh. So one hell of a good luck. Okay. So I suggested to him, semasa dia beri keterangan dalam case 1MDB criminal, benda ni ditarik balik sebab mungkin ada komplain, and I am pasti. Kenapa saya nak bagi keterangan dengan lebih lanjut?
walhal you duk sue saya. Jadi dia negotiate dengan Datuk Sri Ram, dengan prosecution, because Datuk Sri Ram was influential in the AG's chamber together with Tommy Thomas. So I allege that there must have been a conspiracy to withdraw in order for him to be able to speak freely. And I was surprised he never asked for immunity from the court, which he can under 132. Reason why he didn't ask for immunity, because he was confident nothing will happen to him, and therefore the conspiracy or what I suggested exists. That's the reason. And so can you take us through the process how they end up being a defendants? Oh, they just filed a withdrawal with no liberty to refile afresh. Nothing. We didn't know what, and we were kept out of The it. same with the others as well. Same. They just withdrew it without liberty to refile afresh. Can you imagine that? What durian runtuh that was? Okay? He says, Can't can be. be recharged for this. No, cannot be sued. He can be charged because he's silly enough never asked for the immunity. At the criminal side. Kata Syarul hari, boleh ke mempengaruhi kes yang lepas dan juga kes yang akan datang macam kes kriminal YB Rayuan tu? Macam mana? Kita boleh gunakan. Kita nak tunggu peluang. Kalau ada sesuatu yang baru yang tidak ada dalam perbicaraan yang awal, kita boleh guna pakai. Okay? Kita akan pilih. Alright, anything else? No what? Oh yeah, yes. Saya dah terangkan berkenaan dengan minit tersebut macam mana Datuk Seri Najib cannot possibly be talking to himself. Ya? Dia mengaku semuanya tu dan dia akhiri dengan mengatakan mesyuarat itu tidak berlaku. Tanda tangan dia, tanda tangan Datuk Seri Najib semua fraud. Sebab orang yang siapkan benda tu ialah Jolo. Itu dia dakwa Syarul. Memang itu is an offence trying to mislead the court. Okay? Alright. Okay, thank you.